Mandarin yang selalu orang Cina cakap. Part 9. So korang pernah dengar tak? Bila korang keluar, korang pergi somewhere, and then korang dengar ada orang Cina ni cakap perkataan "ce yang lo", "ce yang lo". So apa maksud "ce yang lo"? Contoh, korang jalan pergi shopping mall, and then ada dua orang Cina ni in conversation. Orang A cakap dengan orang B. Orang A ni dia tanya, ni cakap something macam ni tau. "这个怎样做?" Maksudnya, ni macam mana nak buat? Lepas tu orang B jawab dekat dia, "ce yang lo". So, apa maksud "ce yang lo"? "Ce yang lo" maksudnya macam tu lah. Perkataan ni sebenarnya agak senang untuk korang dengar bila ada orang Cina bercakap. Sebab perkataan "ce yang lo" ni memang perkataan yang orang kata senang dan frequently orang Chinese akan sebut, including orang macam saya bila saya bercakap dengan kawan Chinese. So, kalau lepas ni korang dengar ada orang Cina cakap perkataan "ce yang lo", maksudnya macam tu lah. Perkataan kedua, korang pernah dengar tak? Orang Cina sebut perkataan "可以吗?" "可以吗?" Okay, contoh, korang pergi shopping mall, lepas tu ada dua orang Chinese, seorang anak dengan seorang mak. Anak dia cakap dengan mak dia. Anak dia cakap something macam ni tau. "Mama, 我要买这个可以吗?" Maksudnya, "Mak, saya nak beli ni boleh tak?" So, dalam sentence yang disebut tu, ada perkataan "可以吗?" So, apa maksud "可以吗?" "可以吗?" maksudnya, boleh tak? Perkataan "可以吗" ialah antara perkataan yang saya boleh kata memang sangat common untuk orang Chinese cakap. Even orang Melayu pun ada try untuk imitate perkataan Mandarin ni. Cuma cara sebutan dia tu kena betulkan sikit lah. So kalau lepas ni, cara sebutan yang betul ialah 可以吗. Perkataan ketiga, korang pergi shopping mall and then ada kakak dengan adik dia. Kakak dia marah adik dia. Kakak dia cakap something macam ni tau. 不要玩，不要玩. So, apa maksud 不要玩? 不要玩 maksudnya jangan main. Perkataan 不要玩 ialah antara yang nak kata common sangat, tak juga. Nak kata jarang sangat pun, not really. Tapi perkataan 不要玩 ni ialah perkataan yang memang senang untuk kita dengar. Dia selalu jugalah dengar bila orang Cina cakap. So, kalau lepas ni, kawan office korang main-main kan? Contoh, kawan korang gurau-gurangan korang kan? Cuba korang cakap something macam ni. 不要玩. Tapi janganlah garang sangat. Nanti member tu takut pula nak kawan dengan korang. So, ni mun, share tau. Sing de tong si ma. Kejap. Korang nak saya tolong translate perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.